Assalamualaikum sahabat Islam. Saya akan menceritakan kisah karomah Abon Slimom. Sebelum melanjutkan cerita mohon di-subscribe, like dan komen, supaya mendapat video-video selanjutnya. Almarhum Teungku Haji Muhtar Lutfi bin Abdul Wahab atau sering disapa dengan Abon Seulimum, beliau juga merupakan sosok ulama yang tegas dalam menegakkan agama Islam yang beritikad dengan Ahlul Sunnah wal Jamaah yang bermazhab Syafi'i, Tauhid Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi, Tasawuf Syekh Junaid Al-Baghdadi dan Imam Ghazali. Setiap orang alim yang disayang oleh Allah, doanya selalu dikabulkan oleh Allah, dan diberi kelebihan-kelebihan oleh Allah. Ada beberapa kelebihan Abon Seulimum yang akan saya rangkumkan pada kesempatan kali ini. 1. Pada saat itu Abon masih kecil. Layaknya anak masih pada umumnya. Begitu membuat kesalahan akan diberi hukuman oleh orang tuanya. Pada saat itu ayah Abon, Abu Slimum, ayahanda Abon memukul Abon Slimum. Dengan pelan saja, tanpa sadar tangan ayah beliau bengkak. Hari ke hari tidak lekas sembuh. Setelah itu ayah Abon Slimum meminta maaf kepada Abon Slimum dan dalam detik itu pula tangan ayah beliau sembuh. 2. Pada saat berbuka puasa di Pantai Hokna, bersama alumni Ruhul Fatah Slimum, beliau memperlihatkan karomah beliau. Pada saat itu kurma tidak cukup untuk berbuka puasa. Sambil tersenyum Abon mengeluarkan kurma yang masih bertangkai dari kain ridat yang dipakai oleh beliau. Sambil tersenyum beliau berkata, "Ini kurma ajwa dari Arab langsung." 3. Saat beliau menuntut ilmu di Dayahmudi Mesra Sambalanga, beliau nampak berbeda dengan anak-anak lain pada umumnya. Beliau seperti mendapatkan ilmu ilham daripada Allah, yang belum beliau ngaji. Tapi beliau mengetahui itu, seperti pada masa Abon kelas 1, selang beberapa bulan dilompatkan ke kelas 3. Selang beberapa bulan beliau mampu mengajar kitab mahal di kelas 5, padahal beliau belum mengaji kitab itu. Hanya sekianlah kisah karomah Abon Slimum, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mendengar. Wassalam. Salam.